semua orang akan berhadapan dengan satu situasi tak tahu hala tuju. Kalau pelajar-pelajar dahulu, mungkin Macam Prof ni dulu nak ambil bahagian kaunseling ni, so apa kecenderungan ke tersalah ambil ke salah tik ke apa? Macam mana? Memang minat nak jadi pensyarah. Macam mana? Macam mana tu, Prof? Okay. Dia daripada awal tu macam mana? Dia kalau daripada awal, sebenarnya peringkat awal semua orang akan berhadapan dengan satu situasi tak tahu hala tuju. Kalau pelajar-pelajar dahulu, mungkin pelajar sekarang ni dia dah mudah, dah banyak ada training kan, pendedahan, motivasi sebagainya. Bila peringkat master, saya fokus pada education, pendidikan. Kemudian lepas tu atas kecenderungan hati saya juga, saya suka untuk membantu. Minat saya tu lebih tinggi kepada memberi bantuan kepada masyarakat kan, kepada sesiapa saja. Kemudian dengan keperluan di jabatan itu sendiri yang memerlukan seorang kaunselor. Jadi saya mula tukar fokus saya kepada, sebab saya dah buat pendidikan tu sangat rapat dengan kaunseling. Saya mula untuk meneruskan pengajian dalam bidang kaunseling.